solat tapi fikiran melayang entah mana. Kenapa kita hilang khusyuk? Jom dengar penjelasan Ustaz. Apakah hukum solat tapi tidak khusyuk? Allah sebut dalam Quran, aqimis salata li zikri, dirikanlah solat supaya ingat kepada aku. Hukum khusyuk di dalam solat kata ulama ialah sunat. Tetapi jika dihukumkan wajib maka ramailah orang berdosa. Kerana khusyuk itu susah. Jadi dihukumkan dengan sunat saja. Sunat yang sangat dituntut. Dan siapa yang tidak khusyuk maka tidak adalah bahagian pahala di dalam sembahyangnya. Maksudnya begini, kalau kita solat 4 rakaat, kita ingat Allah 2 rakaat, maka dapat kelebihan pada 2 rakaat. Seolah-olah 2 rakaat lagi sia-sia. Tapi orang yang bermujahadah sentiasa melawan nafsunya untuk khusyuk. Walaupun khusyuk itu masih dia belum dapat, tapi dia sentiasa berusaha untuk khusyuk. Dia akan diberi pahala pada hari kiamat. Kerana bersusah payah untuk mendapatkan khusyuk. Jadi jalan sebaiknya, sebelum angkat takbir, ingat dalam hati, minta Allah berikan khusyuk pada kali itu. Jangan terus takbir. Ya Allah, kurniakan khusyuk sekali malam ini kepada aku. Baru angkat takbir. InsyaAllah kita kalau tak dapat banyak, dapat separuh semayang khusyuk. Dah. Yang membuat seseorang tidak khusyuk itu ketika solat dunia masih di bawah. Itu poinnya. Yang kedua, kepasrahan kepada Allah, pasrah. Ini yang dimaksud tadi, wa inna ilaihi rajiun. Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, dunia kecil semua, hanya Allah sekarang yang agung. Ya, tapi itu secara hikmah, kalau paham makna, itu dalam ke hatinya. Ya Allah, aku berikrar Engkau yang paling agung, paling besar, paling hebat. Tapi bahkan sebelum sholat pun kadang aku membawa kebesaran dalam kehidupan, merasa lebih hebat dibanding orang lain, ilmu yang paling tinggi, harta yang paling banyak, kedudukan yang paling berpangkat. Itu hal demikian. Dan pada saat yang sama merasakan bagaimana aku kalau diwafatkan dalam keadaan sombong dan agung, itu muncullah kepasrahan. Untuk mendapatkan khusyuk, saya pun bukan khusyuk pun tuan-tuan kan? Tapi ulama ajar dan kita selalu buat, kita amalkan benda ni. Saya sebut 2 je kan tuan-tuan, dia ada 5-6, 2 je. Yang pertama ulama ajar, berwuduk sebelum masuk waktu. 7.20 sudah wuduk maghrib. Kalau asar 4.45, 4.30 sudah berwuduk untuk asar. Dan yang keduanya tuan-tuan, subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, astaghfirullah 10 kali. Mudah baru solat. InsyaAllah Allah akan mengalirkan air mata ni. Kita berasa duduk di satu alam lain. Bila Tuhan keluar air mata ni, mengalir air mata ni, waktu tu berasa enaknya sembahyang. Juga apa dia cakap, betul juga apa dia cakap. Kalau tak khusyuk buat apa sembahyang? Betul juga. Aku mu tak mau sembahyang, tak sembahyang dah. Bila isteri tanya, abang tak sembahyang? Sembahyang apa tak khusyuk? Fawailul lil musallin, kata dia. Siapa cakap ni? Tak nampak dia duk kata tu. Tapi Nabi sembahyang. Ialah Nabi khusyuk, kita tak khusyuk. Oh, pakai tak sembahyang. Tapi ustaz kata khusyuk bukan syarat sah sembahyang. Sah sembahyang bang wala tak khusyuk. Itu ustaz dia makam lain, dia kulit. Oh, sudah. Abang hakikat. Besok di hari kiamat tanya balik. Yang hang duk ambil sebagai kawan, yang hang duk ambil sebagai tok guru, yang ambil dia ni sebagai ikutan ni, dia tolong tak hang? Dia pun tak erti apa, tak tolong apa. Kenapa tak ikut Nabi? Ustaz faham tak? Allah juga cakap fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang semayang dia sahun. Habis itu yang betul-betul apa? Qad aflahal mu'minun. Yang berjayanya ialah orang yang fi salatihim khashi'un. Betul apa masalah? Saya tak khusyuk, macam mana saya nak semayang? Nanti celaka. Apa kena mengena khusyuk dengan celaka pula? Ayat Quran tu ustaz. Hang salah faham ni.
Allah kata berjayalah orang-orang yang khusyuk di dalam sembahyang dia. Allah gunakan perkataan fi solatihim khasyi'un. Yang sembahyang, di dalam sembahyang. Fi itu maknanya di dalam sembahyang dia. Dia khusyuk. Orang ni lah bagus. Untung banyak. Pahala penuh. Yang satu lagi an solatihim. An bukan fi. An tu di antaranya, padanya, luar daripada sembahyang. Sebab tu dia guna perkataan sahun. An. Satu lagi fi. Fi maknanya hak dalam sembahyang. Waktu hang sembahyang tu hang khusyuk. Itu orang yang berjaya. Okey, kalau tak khusyuk, sembahyang sah. Pahala tak penuh, sembahyang sah. Kalau tuan-tuan nak khusyuk, kira hebat. Saya baru ni sembahyang dekat highway. Bukan sembahyang tengah jalan, dekat surau mereka lah. Ya, tuan-tuan faham tengah jalan pula. Saya sembahyang maghrib, nak ceramah di Taiping. Sembahyang kat Cekak Jering. Hak duduk sembahyang sebelah saya tu, tengok handphone pula buh nak. Aku sepak sekali lagi dia ni kan. Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan khusyuk tak? Tak khusyuk. Habis tu tak sah ke sembahyang saya? Sah. Tapi tak khusyuk. Lepas ni dia nak buat apa pula? Entah ni. Saat lagi tahiyat dia duk garu. Saat lagi dia garu ni. Dia ni Allah. Sembahyang saya ni markah tak banyak. Sebab dia punya pasal. Tak khusyuk saya. Adakah saya tak payah sembahyang sebab saya tak khusyuk? Sembahyanglah. Kalau nak kira khusyuk ni tuan-tuan, tak tahu masjid kita. Hak tuan-tuan duduk sembahyang maghrib ni, berapa ramai tak khusyuk? Allahu Akbar. Tengok pula ada tu. Ni duk tulis pula ni. Tok imam pula baca ayat kutiba alaikumul qisas pula panjang pula. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurr bil. Tuan-tuan larat nak tengok bawah. Jenis double chin ni. Lah angkat kepala, tangkap kepala tengok jadual. Hari Ahad 16 hari bulan 2 Ustaz Cik Mat Teo, Mat Teo. Pakat duk baca tu, berapa ramai tak khusyuk? Takkan nak kata batal kot. Sebab tu dia kata yang dikata khusyuk hak di dalam semayang. Cari jalan macam mana nak khusyuk. Makan jaga, pakaian jaga, wangi jaga, bersih jaga, hati jaga, mata jaga, telinga jaga, tumpu betul-betul. Itu nama dia khusyuk. Tapi tengah-tengah sembahyang ambulans lalu. Wi wa. Separuh duk cakap. Orang beranak apa? Takkan batal kot. Jangan sembahyang, tak khusyuk, ambulans lalu. Oh, mampulah. Sembahyang tetap kena buat. Sebab tu tok imam kadang-kadang tak khusyuk. Pasal apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Budak teriak. Mama, mama, mama. Kan Nabi cakap, kalau kita sembahyang, budak teriak, Nabi kata ringkaskan bacaan. Nampak tak? Khusyuk tak tu? Kalau dia khusyuk, dia baca wa basyiril ladzi. Tu dia entah. Imam tak baca pendek sikit ah. Oh ya ke ada budak teriak engkau? Semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadi panduan dalam hidup Anda seharian.